Oh, aku serabut lah. Nak konten semacam. Itulah pasal tu macam-macam ya buat. Dah habis buat pilih konten. kita dah ni. Ha, Kita mana kita nak buat lagi lah. Ha. Dah tak tahulah Kajang confirm lah konten Kajang lah. Asyik nak Konten konten. si Kajang lah. Fedak ke Tapi ada konten. Kita nak buat apa ni sekarang lagi? Dan kita ni cakap pasal kereta ni lah. Cakap kita ni lah, okey lah. BMW ni nak tukar semua. Dia sekarang ni semua. dia sistem air bocor ni. Tapi banyak benda reput-reput apa ni pipe-pipe tu kereta dah berapa tahun ni macam-macam lah. Pipe ni dia tu dia apa? Dia plastik jadi banyak reput. Satu sana patah, satu sini patah. Itulah. Ha, lepas tu tugas kau tu nak kena cakap dengan customer ni macam mana? Asyik satu. Koyak ni aku nak cakap ni. Ha tu lah aku pun Memang mulut cakap tapi nak cakap customer lah. Aduh. pening eh. Kau jagalah budak ni. Ha tu lah kita kadang-kadang benda ni kita cakap benda ni mari tersentuh benda lain patah situ pula. Ha kita pening juga kadang-kadang nak cakap. Tapi memang penyakit BMW macam tu. memang lah. Dia banyak benda-benda Plastik lah. plastik. Jadi benda tu nak sampai hayat dah pergi sikit patah. Benda yang tak dijangka lah ni. Kereta pun dah berapa tahun dah ni. Hayat kereta ni. Kalau nak sedap tak, tukar habis lah. Tukar habis pensan lah. Lari customer. Kita tak nak customer lari. Kita nak jimatkan customer je ni. Kita buat mana yang okey dulu lagi. Yalah itulah. Kita buat pressure test okey lah. Okey beres.